Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada status cuaca panas yang terkini. Mana kemas kini pada jam 4 petang tadi menunjukkan terdapat penambahan kawasan yang mana pada ketika ini terdapat 6 kawasan yang berada pada tahap berjaga-jaga, iaitu melibatkan negeri Perlis dan juga negeri Kelantan yang melibatkan Jajahan Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Machang dan juga Kuala Kerai yang masing-masing menerima suhu maksimal harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Justru itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan untuk kekal terhidrat, perbanyakkan minum air serta elakkan dari melakukan pembakaran secara terbuka. Menerusi paparan imej kamera radar yang terkini pula, diperhatikan ketika ini keadaan hujan lebat beserta rebut petir berlaku di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia, dan kelompok awan ini ketika ini masih lagi berkembang dan dijangkakan akan memberikan kesan keadaan cuaca yang lembap di kebanyakan kawasan, terutamanya melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan juga di sekitar negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan juga melibatkan utara dan juga pedalaman negeri Pahang yang dijangkakan boleh berterusan sebelum ianya beransur reda menjelang malam nanti. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini juga, dijangkakan keadaan cuaca lembap yang berlaku terutamanya melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga pedalaman negeri Pahang ini pula dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan ketika ini tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian melibatkan negeri Sabah dan dijangkakan keadaan cuaca cerah ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta rebut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian selatan negeri Sarawak dan dijangkakan keadaan hujan juga turut boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak menjelang malam nanti. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap itu dijangka tidak akan berlaku dalam tempoh yang lama kerana menjelang lewat malam, keadaan cuaca cerah dijangkakan bagi keseluruhan negeri Sarawak pada lewat malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.